Konsert minggu ketiga Gegar Vaganza 2025 menyaksikan 13 penyanyi berpengalaman meneruskan perjuangan di pentas pertandingan berprestij ini. Menerusi tema flagship song, para peserta mempersembahkan lagu-lagu yang pernah mendominasi carta. 13 penyanyi yang menyahut cabaran ialah Rahmat Eka Matra, Nubhan, Krisha, Datuk Elaine Kang, Kore, Mel Sakura, kumpulan Freshies yang dianggotai AG dan Shima serta Shy 8 atau lebih dikenali sebagai Usop Wilcha yang hadir sebagai peserta wildcard. Manakala Indonesia pula membawakan Shay, Ruri, Republic dan kumpulan Mendua yang ahlinya ialah Punky, Sasha serta Diana. Tidak ketinggalan, Singapura diwakili oleh Iskandar Ismail, manakala Mark Adam pula membawa nama negara Filipina. Para peserta dihakimi sepenuhnya oleh penilaian juri profesional tetap yang turut membawa tugasan sebagai pengkritik musim ini. Mereka ialah pengarah muzik Datuk Ramli MS, penyanyi legenda Indonesia Hetty Koes Endang dan pengajar vokal Datuk Syafina Slamat. Rancangan realiti ini digemapkan lagi dengan penampilan Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad yang menjadi pengacara di pentas utama untuk mengemudikan sebanyak 12 minggu konsert. GV dalam edisi ke-12 ini merupakan sajian saluran Astroria yang dibawakan secara langsung terus kepada penonton daripada MBSA Shah Alam pada setiap hari Ahad pukul 9 malam mulai 2 November 2025. Dalam memberikan kemudahan tontonan yang lebih fleksibel, platform dalam talian rasmi menyediakan rancangan ini secara digital menerusi aplikasi Astro Go, Suka dan On Demand di Astrobox.